Oh, tiba-tiba dah habis 4 setengah. Makin lama cakap makin laju. Okay, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Jadi aku tadi terfikir, apa membuatkan journey rasukan ni sangat beautiful. Macam dalam dunia running kan. Okay, korang training untuk full marathon, half marathon, nak jadi finisher, nak sub 130 ke apa. Dia bukan about korang nak habiskan, tapi the journey untuk korang nak habiskan waktu pertandingan tu. Sama juga dalam dunia kerja ni kan. Bila korang di-promote ataupun dekat korang punya current role, korang face a lot of difficulty. Tapi the good side is, korang belajar, korang dapat skill set baru. Macam mana nak adapt dengan new boss, macam mana nak adapt dengan new expectation, macam mana nak kerja dengan orang baru. Sama juga dalam dunia kita duduk sekarang ni. Kita punya tujuan utama nak masuk syurga, tapi Allah evaluate perjalanan sepanjang kita hidup kat dunia ni, macam mana kita nak reach that syurga yang kita semua nak tu. Hari ni menu aku easy je, 100 minit. So aku lari daripada Taman Megaria, and then lalu jalan sialang straight je sampai Sepandai Tangkak dengan Jasin. So itu je. Assalamualaikum.